bagi dia lalu bawah ni lah. Okay, bagi dia lalu bawah ni supaya semas sikit lah nanti. Okay, dah lalu kat bawah ni. Nanti kita cuba cocok soket dekatnya alternator tu lah. Okey tak okey mantap tak mantap pelan-pelan Ini kondisi aircon bahaya kalau bocor nangis tu. Harga bukan sikit duit ni Okey, settle. Boleh tengok kat sini. Kat sini boleh tengok. Okey. Untuk alternator soket pun ngam, untuk wire api pergi bateri pun ngam, untuk pressure switch pun ngam. Okey. Sekarang ni kita tarik bawah ni. Tempat dia sesuai Lagi jangan pressure Kalau boleh jangan pressure, jangan tersepit, jangan tersendat. Kalau tersepit nanti jadi hal. Nampak dia macam gini Kalau macam gini kita akan betulkan lah. Cari tempat yang sesuai, kita akan betulkan dia cantik-cantik. Bagi dia kemas, jangan serikit-serikit Okey, kita dah settle buat wiring ni depan ni kasih kemas dia Okey, jadinya sekarang ni kita ikat balik lah alternator ni yang. Kita ikat balik alternator ni ini wire api dia daripada bateri ikat balik lah 10 nut 10 ni. Kat sini dia pakai nut 10 Jadi kita kena ikat balik lah. Okey, kita kena ikat dia, tengok dia, kita check dia okey tak okey. Okey, lepas tu kita ikat balik lah. Pakai guna spanner box 10 size 10. Kita ikat dia balik. Okey, kat sini sudah hingsem. Okey, wiring dia pun tak, orang panggil tu tak semak sangat lah. Okey, dia lalu bawah ni cantik Cantik dia lalu bawah ni. Okey, jadi kita ikat pula dia punya bracket.